Doktor tengah bermesyuarat. Sungguh berkaliber. Mak siapa tu? Siapa? Bunda siapa? Bunda siapa tu? Dinda cepat dah Dinda. Macam bunda. Saya tadi saya naik kereta, so doktor panggil. Dinda cepat. Tengok ni. Kami match-match hari ni. Setiap kali keluar dengan Dr. Ana, saya dengan Ehsan. Saya dengan Ehsan biasa matching. Doktor kata rasa sama je korang ni. Semua. Tak nampak dah. Tudung hitam, baju putih, seluar hitam. Duta horti. Mak tak ada UPM. Sebab thumbnail. Thumbnail kita macam tu ke? Body kat doktor. Okay. Sekarang pukul 8.53. Masfik. 8.53. Masfik. Belajarlah koros. Masfik tu dia sebenarnya datang daripada macam I must fit ke? Lepas tu dia orang macam tak nak buat jadi I must fit. Saya tak tahu. Mungkin lah. I must be fit. I must be fit. Terungkai satu misteri kan? Saya pun tak terfikir. What about koros? Kurus. Kurus. What about Garmin? Garmin macam jenama kuali tau. Dia macam jam. Tengok dia tengah meeting dengan komuniti kat dalam. Comel je bersama acik-acik akak-akak. Kami anak-anak, kami merayap. Kami tak buat kerja. Bukan tak buat kerja. Kerja kami tak banyak pun. Doktor yang banyak kerja. Kalau berkejaran nanti doktor jerit. Lari. Anis. Ni pun ada madunya. Tengok ni, comel. Ada stiker. Kecil je. RM5. Ni satu ibu jari saya habis. Habis dah malu satu kasih. Dia boleh baca kan? Kita balik. Boleh kot. Rasanya ni yang terbalik. Nanti dia okey. So tengok ni Andi. Ada jeng. Sabun. Sumpah gempak. Diorang buat sabun. Dia nak bau lah. Bau kotak. Bau minyak gamat sikit. Bau tak? Boleh keluar pun. Tapi dalam plastik lah. Bau minyak gamat. Itu pula selongkar kan. Sini baju ni kan. Ni baju untuk mengharvest stainless steel. Secara madu banyak. Yes. Sebab hari Sabtu ni ada macam majlis pembukaan ni. Ni banting doktor buat. Ya, kita tunjukkan gambar sebelum dan selepas. Ni sebelum doktor datang, sebelum kita buat kerja apa semua. Tanah ni macam ni. Banyak rumpai. Bila dah buat projek, dia dah jadi landscape yang lawa dengan batu apa semua. Dah cantik lah. Sebenarnya kalau like cantik kita boleh tengok betul-betul siang. Tapi sekarang tengah malam, so tak dapat nak tengok apa-apa. Gelap je semua. But it's okay. Hari Sabtu kita datang balik, InsyaAllah. Saya dah menguap.